Alhamdulillah, kami dalam perjalanan untuk menuju Madinah daripada Mekah. Alhamdulillah, bersama dengan para BOD ni, Board Director Syafallah, Alhamdulillah, insyaAllah. Wadi, Ustaz Ayub, Wali Allah. Sorry, saya ingat nama. Ini jangan. Allah tabaraka. Irfan. Allah ya Rabb. Alhamdulillah, kita akan masuk darjah rijal amal bisnes, insyaAllah. Alhamdulillah, dah selamat sampai. Siap dengan BOD sendiri. Selamat Mengaturkannya sangat selesa. Alhamdulillah. Kita naik train laju ni menuju ke Madinah daripada Mekah Mukarramah. Alhamdulillah. Yang Ustaz? Alhamdulillah, terbaik. Kami tak sangka dapat business class. InsyaAllah jumpa di bumi Madinah. Sallu ala Nabi, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, kita selamat sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah bersama sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dalam perjalanan Badar kita akan berhenti untuk ziarah Masjid Rauha. Maksud Rauha ni ketenangan, kedamaian, masya-Allah. Untuk kita dengar lebih lanjut, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Farid dan Ustaz Muhammad Farid ya? Ya, Muhammad Farid Arfan. Okey, Ustaz Muhammad Farid ni adalah kita sebut sebagai mutawif utama, insaf. Lagi-lagi dalam bab ziarah dia sangat menguasai ilmu sirah Nabi. Kitab tu orang Ganu panggil longeng. Longeng. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada di nama tempat, nama dia Rauha. Rauha ni ada beberapa kisah mengenai Nabi SAW dan juga mengenai Nabi-Nabi terdahulu. Jadi kalau kita nak cerita mengenai peperangan Badar, di sini ialah tempat Nabi SAW bermalam dan Nabi berehat sementara nak bergerak ke peperangan Badar. Masya Allah. Jadi di sini ada dua tempat. Yang pertama, Telaga Rauha di sebelah kiri saya. Nanti kita akan pergi di bahagian hadapan nanti, kita akan tengok telaga tersebut. Dan ada satu masjid lama, itu Masjid Rauha yang dululah. Jadi masjid ni dibina untuk kemudahan orang-orang untuk bermusafir supaya dapat solat dan juga dapat berehat di sini zaman dulu. Okey, baik. Jadi kisah di Rauha ni, Nabi SAW berhenti berehat di sini ketika peperangan Badar. Ini antara tempat yang ketiga Nabi berehat di sini pada malam 15 Ramadan. Okey, 15 Ramadan tahun 2 Hijrah. Kemudian dikisahkan. Maaf Ustaz, kalau ikutkan bergerak berapa Ramadan? Kalau ikutkan bergerak disebut dalam kitab 10 Ramadan. Jadi setelah 5 hari perjalanan Masya Allah. Okey. Jadi dia punya pergerakan itu dia ada rentetan dia. Bermula daripada 10, ada kata 12. Okey. Jadi di sini Nabi berehat di sini pada malam 15 Ramadan. Sebab ada 2 hari lagi sebelum Nabi bergerak ke Perang Badar, Nabi ada berhenti satu tempat lagi, nama dia Zafiran. Situ ada telaga Zafiran dan juga kuburnya Ubaidillah bin Haris. Okey. Tuan-puan dan Allah sekalian, untuk kita faham di mana-mana Nabi berhenti solat, di situ akan dibinakan masjid. Betul Ustaz? Betul. Okey, kita akan pergi ke telaga insya-Allah.